kenapa orang susah nak buat video result? Sebab dia minta testimoni. Jangan minta testimoni, tapi minta feedback. Testimoni kena positif. So customer takut nak bagi, betul tak? Kita minta feedback. Tuan nak minta feedback sikit. So far macam mana? Sedap tak makanan ni? Nampak neutral. So, feedback neutral. Saya nak bagi tips cara nak ambil video feedback. Okay, first kali. Okay, contoh ni saya punya talent. So, first kali, katalah saya ambil sendiri. Step nombor 1, pakai phone. Video feedback, dia jangan pakai DSLR. Customer takut tak? Takut gila kan? Pakai phone. Nombor 1. Nombor 2, simple setup. Sampai tahap tak payah letak mic pun tak apa. Kalau tak sempat nak letak mic kat customer, nak ambil, tak apa, biar je macam tu. Okay? Sebab kita nak suara yang raw dan real. Step nombor 3, spontan. Jangan ada skrip. Kita memang nak approach dia macam tu je. Step nombor 4, letak phone dekat dada. Jangan pegang macam ni. Kedua, pun boleh juga. Saya ambil dari tepi boleh. Ataupun saya ambil dari sini pun boleh. Tapi letak kat bawah. Sebab tu step seterusnya, phone di dada. Jangan suruh customer pandang kamera. Step yang seterusnya. Sebab kita nak borak santai sampai keluar emosi. Contoh saya record. Contoh tuan, apa khabar, sihat? Tuan, nak tanya sikit. So far macam mana makanan kat kedai kita ni okey tak? Kita sebenarnya nak ambil testimoni ni sampai customer dah naik share.